Tolonglah mak ayah yang ada kat rumah tu, jangan malas main dengan anak korang, especially kalau anak korang ada speech delay. Saya minta sangat-sangat, stop scrolling sekarang, letak telefon atas meja dan cari anak korang dan bermain dengan diorang sekarang juga. Jangan harapkan semata-mata cikgu dekat sekolah ke ataupun terapis untuk selesaikan masalah speech delay diorang tu, sebab yang berada dengan anak korang selama 24 jam ni adalah ibu bapa, bukan diorang. Umur paling penting untuk perkembangan seseorang anak, especially daripada segi dia punya perkembangan otak lah, dia punya perkembangan speech dia adalah daripada umur 0 hingga umur 3 tahun. Sebab masa ni lah diorang akan umpama sponge tau, dia akan serap segala benda yang diorang tengok. Dan masa ni jugalah korang nak bagi stimulation kat dia daripada segi pendengaran ke, pelihatan ke, percakapan ke. Sebab kalau masa-masa crucial ni korang fokus untuk bermain telefon lah, memberikan tanggungjawab tu kepada orang lain lah, so jangan heran lah kenapa anak korang boleh speech delay. Itu tak termasuk lagi kalau anak tu main gadget banyak sangat, especially umur sebelum 3 tahun tu, and then selepas tu develop pseudo autism. Itu satu hal lagi korang kena fikir nak settlekan masalah tersebut. Even diorang pernah buat perbandingan scan tau antara budak yang normal dengan budak yang speech delay ni, dan diorang note yang dalam scan otak tu, budak yang speech delay ni dia banyak menggunakan otak sebelah kanan, dan budak yang normal ni banyak gunakan otak yang sebelah kiri. Secara asasnya adalah otak sebelah kiri ni ada otak yang kita guna untuk language, untuk bercakap sebagainya tau, dan otak sebelah kanan ni motor macam untuk visual, emosi dan sebagainya. Tapi bila budak yang speech delay ni, dia banyak menggunakan otak sebelah kanan tu, sebab tu diorang punya reaction ataupun nak menjawab tu bukan lebih kepada berkata-kata, tetapi motor macam menggunakan emosi. Sebab tu peranan mak bapak ni sangat penting tau, sebab diorang ni akan expose banyak kepada anak-anak ni, dan diorang ni kena bagi banyak stimulus kepada anak-anak ni supaya diorang akan lebih banyak menggunakan otak sebelah kiri berbanding daripada otak sebelah kanan untuk mengelakkan diorang ni daripada kena speech delay. Dan of course on top of that, setelah korang dah bagi stimulation dah bagi terapi dan sebagainya, korang kena bagi pemakanan yang bagus untuk perkembangan otak, dan juga untuk bagi suplemen-suplemen yang sesuai untuk perkembangan anak-anak korang.